Perimenopause. Pernah dengar tak frasa ni? Tahu tak apa beza perimenopause dengan menopause? Perimenopause ni berlaku di peringkat sebelum menjadi menopause lah. Sebelum jadi menopause tu, dia akan bagi warning sign. Dia akan mula-mula dengan perimenopause tu, maknanya hormon tak seimbang, mula-mula bukan setakat teruk, dan selepas dia tu dah berhenti, itulah menopause. Perimenopause tu adalah peringkat sebelum menjadi menopause, dan itu boleh mengalami masa lama sikit. Pada usia berapa sepatutnya wanita dah bersedia untuk berhadapan dengan simptom dan masalah perimenopausal ni? Perimenopause ni boleh berlaku bila-bila. Biasanya selepas berumur lebih dari 40 tahun. Tapi ada juga wanita yang mengalami perimenopause ni awal sikit, muda 35 ke macam tu. There is no time frame ataupun tak semestinya dia keluar macam tu. Ada yang lambat sikit, ada yang awal sikit. Apakah gejala perimenopause yang sering diterlepas pandang ataupun disalahfahami? Kebanyakan disebabkan oleh hormon yang semakin kurang. Simptom yang biasanya beritahu saya adalah nombor satu, dia terasa panas bila malam bila nak tidur, ataupun sepanjang malam tu dia berpeluh aja walaupun aircon ada ke fan ada ke masih berpeluh. Kedua tu dia ada rasa kemurungan yang tiba-tiba berlaku ataupun kita panggil brain fog. Kebanyakan pesakit tu merasa ini biasa ni kalau biasa pun boleh berlaku. Tapi dia tak kena pasti ini adalah simptom-simptom perimenopause. Kebanyakan simptom ni boleh berlaku kepada sesiapa pun walaupun seorang lelaki juga. Apakah kesan jangka panjang ataupun komplikasi kalau perimenopause tidak dikesan atau tidak dirawat dari awal? Perimenopause ni dia tak akan menyebabkan masalah yang teruk sebab biasanya dia adalah simptom sebelum menjadi menopause. Hanya selepas menopause yang bermasalah. Kalau perimenopause ni belum dikenal pasti, kita boleh mengalami osteoporosis ataupun tulang yang lembut, senang nak repuh. Kedua tu masalah jantung, kolesterol yang semakin meningkat dan sebagainya. Perimenopause tu kalau dirawati dengan awal, simptom-simptom kemurungan dan rasa panas semua akan hilang dan juga akan memberi kelebihan untuk mengelakkan dari kita dapat osteoporosis ataupun masalah jantung yang boleh berlaku masa hadapan. Apakah rawatan atau perubahan gaya hidup yang boleh bantu rawat ataupun kurangkan gejala perimenopause? Perimenopause ni ada banyak cara untuk kita mengelakkan dari kesan sampingan makin teruk dalam masa kalangan. Satu adalah lifestyle changes ataupun cara kita mengubah cara kehidupan kita dengan cara permakanan yang lebih seimbang, exercise sikit ataupun kita cuba kurangkan stres-stres yang kita mengalami. Kita boleh juga menggunakan suplemen yang untuk mengelakkan simptom-simptom ni semakin teruk. Tapi secara perubatan ni kita biasanya akan mencadangkan ubat hormon replacement. Ini akan mengurangkan simptom-simptom perimenopause dan menopause. Adakah rawatan terapi hormon ataupun hormon replacement therapy untuk perimenopause ni selamat dan berkesan? Hormon replacement ni ada banyak kontroversi. Maknanya di kalangan ramai orang yang menggunakan ni, banyak company ataupun pernyataan yang mengatakan ubat hormon ni tak elok, boleh menyebabkan masalah. Tapi dari segi apa yang saya dah nampak ni, ubat ni dah lama digunakan oleh semua wanita. Banyak jenis ubat dia dah menggunakan ni, ada banyak pembaruan yang telah digalakkan dalam ubat ni. Kesan sampingan yang teruk tu adalah memang ratusan kecil untuk kita dapatkan kanser payudara. Tapi di kalangan wanita yang menggunakan hormon replacement ni, memang kita akan jumpa doktor dengan lebih kerap. Dan disebabkan tu memang kita dapat mengubati ataupun mencari sel-sel kanser ni sebelum dia berlaku. In the long term, saya berpendapat memang kalau kita tengok semua cara untuk mengelakkan menopause ni ataupun mengurangkan simptom menopause, hormon replacement ni lebih baik digunakan dari tak digunakan. Biasanya saya akan beritahu sakit kita gunakan kebaikan dan keburukan ubat tu. Apakah pilihan bukan hormon yang tersedia untuk wanita yang tidak mahu menggunakan hormon sebagai rawatan? Ada juga, tapi kita kena tengok apa yang masalah yang pesakit mengadu. Kalau sakit tu mengadu, doktor saya tak boleh tidur, saya rasa kemurungan dan sebagainya, dan ada suplemen yang kita boleh gunakan selain daripada hormon, boleh digunakan. Tapi katakan untuk pesakit yang ada osteoporosis dan dah kena osteoporosis tu, memang hormon replacement pun tak berjaya juga. Dalam pesakit macam tu memang kita akan menggunakan kalsium untuk mengelakkan dari osteoporosis. Di kalangan ubat yang tak ada hormon untuk gunakan untuk simptom-simptom biasa yang kemurungan dan sebagainya memang ada. Tapi untuk jangka masa lama ataupun protective nature untuk masalah jantung dengan osteoporosis tu, dia tak akan menyebabkan pertolongan. Apakah nasihat Dr. Niraj kepada ahli keluarga ataupun pasangan wanita yang sedang melalui fasa perimenopause ini? Sesiapa pun kena faham. Orang lelaki pun kena macam ni juga. Bila kita semakin tua dan anak-anak semua semakin keluar dari rumah. So di kalangan keluarga tu memang kita kena faham. Seorang lelaki pun kalau kita dalam situasi macam ni,
Jadi baik kita diam aja, just dengar je. Kebanyakan wanita just perlu nak just cakap je dan kita tak bagi reaksi dan menunjukkan memang ini disebabkan hormon. jangan beritahu macam tu. Supportive nature. So kita cubalah dengar yang we try to help each other. Itu nombor satu. Kedua tu, jangan just biarkan kemurahan itu semakin teruk. Kalau kita tak nak menggunakan hormone replacement ataupun suplemen, kita boleh cuba gunakan cara daya hidup yang berlainan. Exercise tu adalah an antidepressant on its own. Cuba lebihkan exercise, makan makanan yang seimbang, kurangkan stres. Kepada rakan-rakan wanita, semoga video ini memberi anda sedikit sebanyak clue tentang apa yang berlaku di dalam tubuh anda. Tapi ingat, untuk betul-betul faham masalah anda secara peribadi, kita mesti berjumpa dengan doktor pakar secara face to face untuk pemeriksaan dan juga rawatan yang setepatnya daripada pakar obstetrics dan gynecologist. Hello, saya Dato' Dr. Muhammad Niraj. Saya seorang pakar sakit puan yang bertugas di Hospital Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.